Allah ni dia bukan nak azab kita, dia nak hang mengaku je, bukan nak pukul sangat pun. Hang mengaku sudah. Jadi bila hang berkeras tak mengaku, bukan kata Allah. Polis kat dunia pun tuan-tuan, dia tibara, dia tangkap hang ada barang, hang beritahu cerita betul. Betul cik, saya minta maaf, saya ambil memang saya nak bagi kat kawan, saya minta maaf. Kalau hang tak ada lesen lah, contoh tak ada lesen kan, polis tahan hang berhenti ya. Kita kata polis tu, tuan, protek saya mati semalam, saya ada masalah kewangan sikit, tapi minggu ni saya akan buat, tolong tuan maafkan saya. Hang beritahu macam tu kat polis kan, polis tu memanglah hang salah, dia akan saman hang. Tapi bila kita mengaku, beritahu cik, janganlah cik, tolong saya pun dah tak tawan dah ni, cakap ke dia elok. Asal polis tu kalau dia ada peri kemanusiaan, dia kata tak apalah, hang balik hang buat elok boleh. Tapi kalau hang bebai, kita marah dia tak boleh lah macam tu. Memanglah saya tak ada rotek, tapi cik tengoklah saya bukan langgar orang. Awak cik bagus sangat ke? Cik ada buat bebai cerita pasal dia, cerita itu hang tak selamat nama dia. Tu nama dia buat champion hang tahu. Tambah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat salah dengan Allah, mengaku, ya Allah, betul. Sebab tu Allah suka orang yang istighfar dengan Allah. Orang istighfar maknanya dia mengakui kata kesilapan, dosa dia banyak dengan Allah, dia minta ampun dengan Allah, Allah mudah untuk maafkan orang tu. Dia jangan jadi macam Firaun, dia belagak, dia tahu dia lemah, dia tahu dia tak boleh ke depan, dia tahu dia bukan Tuhan, tapi dia buat bebai, dia nak jadi Tuhan, dia mengaku kata dia hebat. Akhirnya baru dia mengaku. Bila dia mengaku, bila ayat laut dah sampai kat sini dah, baru dia mengaku, dia kata, wahai Allah, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Ketika tu Allah tak terima dah, sebab habislah masa untuk dia taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.